Okey, hari ni saya nak jawab soalan ramai tanya kes tayar makan dalam, kes tayar makan luar. Okey, banyak soalan macam ni. Sebenarnya jawapan untuk kes tayar makan dalam makan luar ni dia ada banyak. Okey, salah satu contoh okey, kita ada hari ni kita ada klisa ni. Okey, owner datang mengadu memang tayar dia makan dalam dah, makan memang teruk gila lah. Okey, so bila saya check pertama dia punya bush lower arm ni nampak. Dua-dua kiri kanan. Nampak? Okey, kiri kanan. Yang cantik macam ni. Nampak tak beza dia? Okey. Kalau bush ni pecah, terutama untuk klisa lah sebab lower arm dia jadi straight kan, pun boleh menyebabkan tayar tu makan dalam atau makan luar lah. Okey, lagi satu apa yang saya dapat dekat klisa ni lagi best lah. Okey, dia punya rear end ni dah problem, tapi lagi best, saya tak tahu kenapa rear end dia dipotong. Ni saya tak tahu kenapa dia potong, tapi dah lah dia potong. Bila dia pasang benda ni, boleh nampak tak dia ada kita panggil berbenang thread ni. Berbenang ni sepatutnya setiap kali nak pasang tie rod end ni dekat rear end ni, kita kena kira berapa kali pusingan supaya berbenang ni sama banyak dengan sebelah satu lagi kiri kanan. Nampak tak berbenang ni? Dia tak boleh contoh dia tak boleh sini macam ni, di sebelah ni sikit macam ni. Dia kena sama. Supaya apa? Supaya kita senang nak adjust nanti. Siapa yang buat elemen tu dia senang nak adjust. Faham tak? Okey. Lagi satu. Benda ni, kalau benda ni lembut, ni. Kalau dia dah main lembut, dah ada free play ni, adjust lah. Macam mana pun tak akan dapat satu bacaan yang tepat sebab dia bergerak ni. Dia punya apa nama ni? Berbola dia ni, ball joint dia ni bergerak. So tak akan dapat bacaan yang tepat. So apa nak kena buat? Tak ada cara lain. Memang untuk dapat bacaan yang tepat kena tukar rear end yang baru. Dia punya rear end ni pun dah rosak dah sebenarnya. Ni. So inilah part yang kami dapat jumpa dekat klisa ni. Lepas kami tukar part ni yang baru, kita akan setting balik dia punya alignment dan chamber dia sekali. So kalau kereta anda ada masalah yang sama, jangan sakit kepala. Boleh bawa datang, jumpa pomen, minta pomen, cari dulu punca. Ni. Cari punca, tukar dulu apa part yang rosak ni. Selagi tak tukar part yang rosak, buatlah apa pun, tak akan settle. So, dapat tip hari ni, settle.